Ada 5 tabiat yang buatkan adik you all rosak. Yang nombor 5 ni paling ramai sekali buat tau, tapi tak sedar-sedar. Pertama, pakai seluar tu terlalu ketat. Lepas tu panas, kurang udara. Yang ini boleh merosakkan cecair lelaki. Nombor 2 ni kalau aku cakap banyak sangat yang trigger. Sebab apa? Sebab untuk orang yang merokok dan juga vaping. Yang ini akan menyebabkan salur darah tu jadi sempit dan susahlah adik tu nak bangun. 3, onani yang sangat melampau sampai hilang sensitiviti. Tak ingat dunia onani. Apa ni? 4, duk makan sangat junk food berlebihan yang tinggi lemak, tinggi gula. Yang ini akan mengganggu hormon. Nombor 5 ni, ni ramai sangat orang buat. Letak handphone dekat poket depan. Yang ini, radiasi tu boleh mengganggu adik you all. So, apa you all kena buat kalau sayang adik you all? Jagalah gaya hidup, okay? Semoga membantu.